Kau bina kuil, kau bina masjid ke mana-mana, tokong Cina ke apa-apa, tanah haram. Kau buat tanah haram. Lepas tu kau komplain, 100 tahun, 200 tahun itu temple sudah ada kat sana. Lepas tu cakap, masyarakat India ditindas. Apa cerita lah. You masuk rumah orang, tak bagi salam. Lepas tu kau duduk secara haram. Saya bukan nak cakap pasal isu agama ke apa. Buat cara betul lah. Kalau kau nak bina tokong ke, apa, kuil ke, kau register lah. Ngapa kau tak register? Tiba-tiba lawyer tu Dato' Ambiga masuk. Tak tahu dari mana dia muncul sebelum ni. Diam saja. Dah tahu tokong tu dah haram. Tak ada keizinan. Pasal apa nak lawan? Ini dengan ahli-ahli politik lagi. Sebab nak election kan. Air kuning punya election. Kita akan pertahankan masyarakat India. Masyarakat India ditindas. Salah tetap salah. Yang kau bina kat sana tu secara